Bertemu kembali. Saudara, pengetahuan dalam IT perlu ada untuk mencapai tahap kerja yang cemerlang, berkualiti serta komitmen dalam memenuhi kepuasan para pelanggan. Dan di samping memaparkan tahap profesional tinggi yang akan menjadi teras perkhidmatan, kemahiran IT untuk setiap individu dapat memastikan setiap seseorang mendapat peluang mempelajari kemahiran ini. WAIS Malaysia Sdn Bhd diwujudkan dengan tujuan menjadi pusat latihan IT, khususnya multimedia yang menawarkan kursus-kursus jangka pendek bagi semua lapisan masyarakat dengan kadar bayaran yang berpatutan. Jadi petang ini dalam Rundown Niaga bersama CEO, kami akan bersama dengan Cik Mat Hazali Hassan, Pengarah Urusan WAIS Malaysia Sdn Bhd. Terima kasih Cik Hazali kerana sudi bersama kami di PIS Malaysia. Baik, boleh Cik Hazali terangkan sedikit mengenai latar belakang WAIS Malaysia Sdn Bhd? Kita ditubuhkan pada tahun 1999. Waktu itu selepas beberapa tahun projek multimedia super koridor dijalankanlah dalam era Dr. Mahathir. Permulaannya kita banyak membuat sistem development untuk projek sekolah bestari. Kemudian kadang-kadang corporate presentation dalam bentuk multimedia lah. Sehingga kini kita lebih fokus kepada latihan IT dan sebagainya. Jadi apakah lagi perkhidmatan yang ditawarkan setakat ini dan kepada golongan siapa dan bagaimana yang dapat layak untuk mendapat perkhidmatan yang ditawarkan oleh WAIS? Setakat ini ramai pelanggan-pelanggan kita adalah terdiri daripada jabatan kerajaan, pegawai-pegawai IT, tidak kurang juga daripada syarikat-syarikat lah yang berminat untuk membangunkan laman web mereka ataupun untuk membangunkan produk-produk katalog dalam bentuk digital lah. Ini termasuklah sama ada dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk info kios dan sebagainya ataupun dalam bentuk e-book dan sebagainya. Mereka boleh datang untuk belajarlah teknik sama ada cara membangunnya daripada storyboard hingga ke finish product, ataupun mereka boleh belajar alatan itu sendiri, dia punya perisian-perisian apakah yang patut digunakan untuk membuat perkara-perkara tadi. Jadi golongan IKS pun boleh mendapat bantuannya daripadanya untuk membina laman web mereka bagi membuat perniagaan secara online. Adakah boleh dimanfaatkan melalui kursus yang ditawarkan oleh WAIS Malaysia? Betul. Mereka boleh datang, selalunya dalam kursus-kursus yang dijalankan kita galakkan IKS ni atau peserta-peserta ni datang membawa bahan-bahan apa yang mereka ingin buatkan. Dari situ kita akan bantu dan sehingga siaplah. Contoh macam kalau trend sekarang ini untuk buat jualan online. Jadi kita galakkan mereka bawa bahan-bahan gambar-gambar produk, maklumat-maklumat produk. Jadi bila kursus tu mereka akan terus masukkan data dan terus siaplah. Macam tu. Jadi bergantung kepada jangka masa kursus. Jika mungkin singkat, paling tidak mereka boleh menyiapkan rangka untuk membuat laman web tersebut dan bila balik mereka akan terus siapkanlah. Dalam masa 2 hari tadi tu kita akan tunjukkan apa kaedah-kaedah dia, langkah 1, 2, 3 hingga siaplah. Jadi paling tidak pun jika kursus mereka yang mereka hadiri adalah pendek, mereka boleh sambung kemudian. Selepas kursus kita tidak akan tinggalkan mereka begitu saja. Mereka boleh hubungi kami untuk bantuan seterusnya lah. Sehingga sama ada untuk mempelajari bagaimana untuk membina laman web mereka sendiri ataupun meminta bantuan dari pihak WAIS untuk menyediakan secara keseluruhan sebagai seorang konsultan. WAIS boleh memainkan peranan sebagai konsultan kepada sebuah syarikat ataupun badan kerajaan. Betul ya? Konsep itu. Baik, apakah projek-projek terkini yang telah berjaya sejak WAIS Malaysia yang berhad itu? Permulaan dahulu kita banyak membuat projek-projek untuk e-learning lah, untuk e-learning projek sekolah bestari. Kemudian kita berubah kepada bentuk tutorial online lah. Antaranya ada beberapa jabatan kerajaan lah yang kita telah bantu dan kita telah bekerjasama dengan mereka untuk menyiapkan projek-projek tutorial online ataupun CD. Kemudian yang terkini kita lebih kepada latihan-latihan lah. Biasanya jabatan-jabatan kerajaan mempunyai projek tertentu yang perlu mereka siapkan dan kita akan bantu, ataupun IKS mempunyai perkara-perkara yang ingin mereka siapkan dan kita akan bantu.
dan paling banyak sama ada membuat laman web ataupun untuk menyunting video profil syarikat mereka ataupun kadang-kadang untuk membuat brosur sama ada banting dan sebagainya lah. Brosur-brosur yang akan mereka gunakan untuk pemasaran mereka, sistem pemasaran mereka. Sekarang ini berapa ramai kaki tangan di WISE Malaysia? Kita termasuk kita tidak begitu besar, lebih kurang dalam 10 orang lah, termasuk 4 orang trainer, termasuk saya sendiri, dan setiap trainer tadi tu mempunyai bidang-bidang pengkhususan masing-masing lah. Seorang mungkin seorang daripadanya pengkhususan lebih kepada animasi 3D macam tu. Kemudian seorang lagi lebih kepada sistem development, programming dan sebagainya lah. Kemudian ada grafik dan juga ada multimedia lah, interaktif multimedia. Jadi tertakluk kepada, bergantung kepada siapa yang datang kepada kita, kita akan arahkan trainer mana satu yang akan mengajar mereka lah. Kemudian ada setengah-setengah pula dia gabungan daripada pelbagai bidang tadi, untuk membuat contoh macam seperti membuat corporate presentation, untuk logo dalam bentuk 3D. Jadi kita perlukan kepakaran dalam bentuk 3D, kemudian kepakaran untuk menyunting video dan mungkin untuk menyunting suara dalam bentuk digital sekali lah. Selaku pengarah urusan WISE Malaysia, adakah Cik Hazali mempunyai asas ataupun latar belakang sedikit pendidikan, adakah asas dalam multimedia sebelum ini? Okey, saya sebenarnya berlatar belakangkan engineering. Jadi saya habis belajar dulu penghujung recession tahun 89 awal lagi. Jadi bila saya habis bekerja, saya habis belajar, saya bekerja di beberapa syarikat lah. Jadi yang terakhir tahun 95 saya bekerja terlibat dengan projek-projek IT lah. Dari situ saya banyak belajar tentang IT, multimedia, proses pembangunan dan sebagainya. Sehingga kini masih lagi berkecimpung dalam bidang IT lah. Ramai yang mengatakan bahawa apabila kita menceburkan diri dalam perniagaan yang berkait rapat dengan multimedia, dengan pengiklanan, dengan grafik dan sebagainya, ada naik turunnya perniagaan itu. Kadang-kadang ada juga syarikat-syarikat yang terus gulung tikar kerana tidak mampu untuk bersaing. Jadi bagaimana WISE Malaysia bertahan setakat ini? Kita melihat pada tren-tren yang ada pada dunia IT itu sendiri. Sebab setelah berapa tahun, 11 tahun kita berkecimpung dalam ini, kita lihat setengah kaedah pada permulaan diperkenalkan memang sangat bagus. Semua orang akan menggunakan. Jadi selepas beberapa masa dia akan hilang, bertukar. Jadi kita sebagai penggiat IT ataupun dalam dunia latihan IT ni, kita kena lebih peka kepada perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi dari situ kita cepat bertindak untuk pergi ke arah yang mengikut trend tadilah. Yang kini trend terkini trend terkini interaktif untuk laman web, contoh yang ada pelbagai bidang. Untuk laman web, kalau dulu sesiapa ingin membuat laman web mesti tahu programming, pengaturcaraan, mesti tahu HTML, JavaScript dan sebagainya. Tapi sekarang semakin lama semakin mudah. Itu yang kita nampak kat situ, latihannya tu cuma perbezaan dia sama ada mengetahui ataupun tidak, itu saja. Tapi dari segi pengetahuan mendalam tentangnya dah tidak sangat diperlukan. Kalau kita lihat banyak blog-blog apa semua, itu sebetulnya satu bentuk laman web juga. Cara membina dia sekejap 5 minit dah boleh siap untuk satu laman web lah, tapi dalam berbentuk blog. Jadi begitu juga untuk laman web yang terkini lah, untuk produk, untuk syarikat yang besar, bentuk laman web portal dan sebagainya. Semakin lama memang semakin mudah lah. Dan inilah kursus-kursus jangka pendek dan panjang yang ditawarkan oleh WISE Malaysia. Maknanya dari semuda siswazah, anak-anak sekolah sehinggalah kepada warga emas boleh mengikuti kursus ini, atau bagaimana? Ada usia, had usia tertentu? Kita pernah ada sekumpulan pelajar-pelajar lepasan SPM belajar. Mereka berminat dengan komputer. Biasa di rumah ibu bapa mereka berkata mereka hanya bermain game saja. Online game, sama ada bermacam game lah yang ada. Tapi datang ke WISE, kita arahkan kepada kursus-kursus yang lebih berguna lah. Dan mereka boleh membuat laman web, boleh menyunting gambar daripada digital camera dan video.
macam tu. Jadi tidak terhad kepada golongan profesional sajalah sebenarnya. Untuk golongan tua muda boleh insya-Allah. Wais Malaysia ni hanya satu cawangan di Melawati di Kuala Lumpur atau ada cawangan-cawangan lain di seluruh negara? Setakat ini kita hanya beroperasi di Lembah Kelang. Kita perhatikan trend dan juga permintaan daripada ramai. Jika ada keperluan memang kita berniat untuk membuka cawangan di zon utara dan juga selatan serta Sabah Sarawak. Sebab ketika ini kita lihat masalah yang berlaku adalah apabila mereka ingin datang berkursus ke Kuala Lumpur ke tempat kita, mereka terpaksa menyewa hotel dan sebagainya. Jadi bila kita lihat jika cukup permintaan tu, perancangan kita akan bukalah cawangan di zon utara, kawasan mana kita akan perhatikan trend tersebut bagaimana. Adakah Wais Malaysia ini pada masa akan datang akan dilihat sebagai satu sistem franchise? Pada pandangan Cik Hazali, InsyaAllah kita lihat trend macam mana permintaan dan sebagainya lah. Tapi itu satu kemungkinan lah yang akan kita lakukan. Baik, kalau kita lihat Cik Hazali sebagai seorang Bumiputera berjaya membuka syarikat sudah pun 11 tahun bertahan. Jadi apakah nasihat atau tips yang boleh Cik Hazali berikan kepada para penonton, kepada mereka yang berminat untuk menjadi ketua sendiri? Silakan dengan tipsnya. Permulaan kita ada beberapa guru lah dulu semasa kita mulakan perniagaan membuka Wais dulu. Antara nasihat guru kami, guru kita tu, dia memberi nasihat bahawa jika membuat perniagaan, buat dengan berdasarkan kepada bakat bukan minat. Beza ya, dan minat. Bakat dan minat. Jika kita berminat untuk membuat sesuatu, bila hilang minat habis terbengkalai. Jadi bila ada bakat, minat akan datang kemudian. Paling tidak pun kita tercampak ke mana-mana, bakat usik sikit terus jadi. Macam tu. Jadi itu pegangan yang itu yang antara nasihat yang diberikan kepada kami lah. Dan dijadikan pegangan. Baik, terima kasih Cik Hazali kerana sudi bersama kami dalam segmen Rundown Niaga bersama CEO. Selamat maju jaya. Kami di BIS Malaysia ucapkan daripada Wais Malaysia, sendirian berhad. Saudara, dengan Rundown Niaga bersama CEO itu tadi, sekian dahulu BIS Malaysia untuk hari ini. Rancangan Niaga Terbaik. Saya Hazli Abdul Aziz. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.